Okey, lagu tu sebenarnya Sari bagi. Okey, Sari Amri. Dia bukan bagi pada Slam sebenarnya. Cerita dia. Wow. Pada asal dia bagi pada Melayu Case. Nah. you tahu. UCase. Okey. Sebab kan Sari dengan UCase kan. Betul. So lepas tu benda ni pun saya kena terima kasih. Saya kena terima kasih pada Amir juga. Sebab Amir dia kata okey lah, tak apalah, lagu ni kita tak nak lah. Dia tak nak. Pada Amir tak nak. Dia tak tahu, saya tak tahu apa sebab dia lah. Tapi dapatlah pada Slam. Okey. Jadi rezeki tu. Dapat pada Slam. Sebab tu kita orang lepas recording. Jadi kita cerita-cerita sikit je lah. Sorry Abang Sari Okay. Kita cerita-cerita je. Lepas recording kita orang gelak-gelak juga sebenarnya. Sebab kita kata boleh ke lagu ni kan. Masa tu tak rasa macam lagu ni boleh pergi jauh? Kami tak, sebenarnya ikhlasnya masa lepas recording tu kita orang pun tak tahu macam mana. Rasa lagu tu macam kosong, macam just plucking macam tu apa macam semua. tu kan, macam tak full lah bunyi kita dia. takut jugalah kan. Sekali bila masuk pasaran, bila dah nampak dia punya impact tu kan. Masa tu baru semua senyap semua dah. Abang setuju tak Gerimis Menguna adalah masterpiece Slam? Setuju sangat. Memang lagu tu lah sebenarnya. Sebab apa, sampai sekarang saya pergi show mana pun lagu tu kena bawa.